Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kaum dia yang berani kata, jangan bunuh tuanku, jangan bunuh musuh. Hok berani royak, tapi royak dengan cara kita panggil tak berapa, tak perasa. Ada bagi nasihat kepada kepada Firaun, tuanku nak bunuh musuh, kalau boleh tak payah bunuh dia, kerana dia ni hanya tukar sihir yang tamada saja. Tamada lah, cak ayah je, tukar sihir cak ayah je, tak sebunuhan dia, sebab dia pun tak boleh nak mengalah dia. Tukar-tukar sihir yang hebat-hebat dan yang berada di bawah naungan tuanku. Kalau tuanku bunuh juga musuh ni, nanti orang ramai akan tuduh tuanku ni dengan tukar sihir cak ayah buat kira jatuh martabat tuanku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi subhanahu wa ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Aku niat belajar dan mengajar, mengingatkan dan memberi peringatan, memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat, memberikan faedah dan mendapatkan faedah, sentiasa berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada kebaikan, mengharapkan hanya pada redha dan dekatnya dengan Allah SWT, serta mengharap ganjaran pahala semata-mata daripada Allah SWT. Amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, berpagi-pagi kita pada pagi ini alhamdulillah dengan izin Allah SWT berada di dalam rumah Allah SWT, tempat yang terbaik. Dan alhamdulillah berada kita dalam majlis ilmu pada pagi ini. Semoga Allah SWT menjadikan asbab
kita berada dalam majlis ilmu dan berada di rumah Allah SWT ini sebab menjadi penghuni syurga Allah SWT akhirat kelak insya-Allah. Tuan-tuan semua, pada pagi ini kita akan sambung membaca muka surat 470 surah Ghafir, surah yang ke-40 di dalam juzuk yang ke berapa? Juzuk yang ke-24. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم
وليكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم أخاف عليكم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم.
tuan-tuan semua, sebagai sempitas lalu sedikit berkaitan dengan tajwid. Di antaranya perkataan Fir'aun. Fir'aun, ra tu mesti baca nipis. Fir, tak boleh baca tebal. Fir, fir. Mulut kita tu dia kena lepek. Fir, fir. Jadi fir tu kalau ambo lah, ambo dia ambil sebelah kiri. Fir. Kalau siapa dia yang berasa tak kekok sebelah kanan, fir, dia boleh ambil sebelah kanan. Kalau ambo ambil sebelah kiri, fir. Jadi biasa duk ajar sebelah kiri, fir. Ada ke dia ambil tengah-tengah, fir. Jadi payah sikit. Kalau tengah dia payah, fir, payah. Dia nak buka dua-dua payah. Dia kena buka mana yang berat sebelah, fir. Nak kepada ra tak ada nipis, fir. Kenapa kita baca ra nipis? Ra tu kita baca nipis, tak boleh kita muncung fir, tak boleh. Sebab sebelum ra ada baris bawah. Kalau sebelum ra mati, kalau sebelum ra mati ni barisnya hadapan ataupun atas, maka dibaca ra tadi tebal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang kita baca ni, di hujung ayat dan ada di tengah-tengah ayat, banyak hukum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qalqalah. Di hujung tu qalqalah. Qalqalah di hujung ni, qalqalah semuanya kubra. Jadi kubra dia lambat sikit mendetaknya. Dia tidak selaju sughra. Sughra ni asal dia tak ada baris dah. Huruf qaf ataupun ta, ba, jim, dal. Qutubu jaddin. Qutubu jaddin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah. Huruf ni kalau dia mati asal tu ada tanda mati dah, maka kita panggil qalqalahnya, dia panggil qalqalah sughra, qalqalah kecil. Kelajuan dia tu, mendetak dia terlaju, tak sama dengan qalqalah kubra. Qalqalah kubra asal dia ada baris, ada baris dan kita matikan. Itu panggil qalqalah kubra. Maka sebagai contoh, pada ayat pertama ayat 26, wa qala fir'aunu dharuni aqtul, tuqah mati asal tu, aqtul Musa wal yad'u rabbah. Ada laju dia tu, laju mendetak, dia laju. Bahasa Kelantan panggil neting, bahasa surat dia panggil mendetak. Tak tahu lagi nak sebut gambar dia lagi. Ada lagi terpantul, mantul, neting. Tuan-tuan cuba tengok apa ni, cuba dengar baca mendetak laju dengan mendetak tu agak lambat. Makna qalqalah sughra, qalqalah kubra. Kita ambil ayat yang mula-mula tadi, ayat 26. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah dengan ayat ujung kita ambil aw ayyudhira fil ardil fasad. Dia lambat sikit. Tapi kalau kita baca laju, sama jadi bacaan seperti qalqalah sughra, maka tidak tepat. Qalqalah dah, tapi tidak tepat. Tetapi kalau ada tasydid, lagi lambat.
Kalau ada tasydid. Tabbat yada abi lahab wa tab. Lagi lambat sebab ada tasydid. Kalau baca tabbat yada abi lahab wa tab, tak habis. Tak mendetak salah, ataupun watab. Ada orang baca watab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Oh, salah. Dia ada tasydid di situ. Baik, kita lihat di ujung-ujung tu al-hisab, kadzab, ar-rasyad, sabila ar-rasyad, mithla yaumil ahzab, zulman lil ibad, yaumat tanad, minhad. Siapa boleh susung lagi ni kalau tidak Allah? Hebat, Masya Allah. Inilah mukjizat yang terbesar Nabi kita. Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW mukjizat yang terbesar yang berada di hadapan kita. Hak lain kita tak tengok belakang, kita tak tengok, tak ada. Nabi belah boleh, kita tak tengok. Apa tubik air ke tangan Nabi, kita tak tengok. Hak ni ada depan kita. Tiba-tiba ada orang yang tak ambil kesempatan. Tak ambil kesempatan. Kita ni, kita ambil kesempatan baca dan memahami. Dia bukan surat khabar ni. Surat khabar tak ada masalah. Baca litar pukul balik kuat tak apa. Quran tak boleh. Baik, tuan-tuan semua. Dan yang kedua, Ambo nak sebut di pada ayat yang terakhir lah, peringatan tu untuk diri Ambo, diri tuan-tuan semua, pada ayat ke-33. Wa man yudh. Tadi alhamdulillah Ambo tak dengar yang baca yudh. Tak dengar. Kita kena ingat tu. Dot bukan huruf qalqalah. Penanda dia di kaedah. Kaedah bukan penanda dia. Bukanlah penanda itu di orang Arab. Sebab ramai orang Arab baca salah ni. Wa man yudlil. Ada orang Arab baca begitu. Kita bukan ikut orang Arab, kita ikut ilmu. Tak boleh ikut orang Arab. Sebab ilmu tu dia tidak ikut orang. Dia panggil formula tu, dia tak kira. Kita kena ikut formula dia, kaedah dia. Jadi alhamdulillah kita baca tadi tidak mendetak kerana huruf dad tidak termasuk dalam 5 huruf qalqalah. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan semua, kita akan lihat tadabbur ayat ke-26 sebagai ayat yang pertama pada muka surat 470 yang telah kita baca tadi. Allah SWT berfirman, waqala fir'aun. Waqala fir'aun, telah berkata. Cerita ni telah berlaku dah dulu. Allah Ta'ala paparkan dalam Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia panggil cerita yang telah lalu, jauh masanya meninggalkan zaman Nabi Muhammad. Dengan zaman kita lagi jauh. Waqala fir'aun, telah berkatalah oleh Fir'aun. Allah Ta'ala bermula dengan cerita ayat 24 dulu kita baca pada minggu lepas. Ila Fir'aun wa Haman wa Qarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita sebut nama Fir'aun sebagai raja yang zalim, wa Haman menterinya, wa Qarun dan seorang yang kaya. Yang kaya. Dan mereka ini telah mendustakan Nabi Musa dengan mereka berkata faqalu sahirun kadzdzab. Mereka itu berkata kepada menuduh dan memfitnah Nabi Musa dengan berkata bahawa Nabi Musa itu seorang yang sahir, seorang yang tukang sihir, kadzdzab lagi amat kuat berbohongnya. Maka
Bila mana Allah SWT juga menceritakan pada ayat 25 bahawasanya Fir'aun ini keluarkan arahan supaya tentera-tenteranya membunuh anak-anak orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, anak-anak lelaki, dan dibiarkan arahannya biarkan anak-anak perempuan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal, dan tidak lain tipu daya orang kafir hanyalah dalam kesesatan. Mereka ni dalam sesat, Allah Taala kata. Dan Allah Taala cerita, wa qala fir'aun, berkata lagi Fir'aun, zaruni, kamu biarkan, zaruni, biarkan aku, ni diri aku ni, katanya Fir'aun, aqtul Musa wal yad'u rabbahu. Aqtul, pasti aqtul, dalam tu mati, bukan aqtulu, aqtul tu pasti aku nak bunuh Musa, pasti aku akan pastikan aku bunuh Musa. Wal yad'u rabbah, supaya dia menyeru Tuhannya. Aku nak bunuh Musa. Biar dia panggil Tuhan dia. Biar dia minta tolong dengan Tuhan dia. Dia kata dia ada Tuhan nama Allah. Biar dia minta tolong dengan Tuhan dia, dia panggil Tuhan dia. Sekarang ni katanya Nabi, katanya Fir'aun, bila mana dia sebut tadi dia nak bunuh Nabi Musa, dia sebut apa? Wal yad'u rabbah, supaya biarkan Musa ni dia akan seru Tuhan dia. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw ayyudhira fil ardil fasad. Sesungguhnya aku ini, katanya Fir'aun, cerita kepada rakyat-rakyat dia, aku ni akhaf, aku ni takut sebenarnya, aku bimbang, aku bimbang tapi aku takut ayyubaddila dinakum, bahawa Musa ini dia akan mengubahkan agama kamu. Aku takut dia ni boleh mengubahkan agama kamu. Yubaddila dinakum ni, iyaya min ibadatikum iyaya fatattabi'una. Aku bimbang dia boleh mengubah agama kamu daripada kamu sembah aku, daripada kamu sekarang ni kamu sembah aku. Aku ni ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan kamu yang maha tinggi. Duduk atas tu kan Fir'aun memang dia sebut, qala ana rabbukumul a'la, dia berkata akulah Tuhan kamu yang tinggi. Jadi sekarang ni aku bimbang kalau tak bunuh Musa ni, ini akhafu ayyubaddila dinakum, aku bimbang ia boleh menukarkan agama kamu daripada min ibadatikum iyaya, daripada kamu duduk molek-molek Allah, duduk sembah dah aku ni, fatattabi'unahu, tiba-tiba kamu mengikut dia. Tu aku bimbang. Ataupun aw ayyudhira fil ardil fasad, atau menimbulkan kerosakan ataupun bencana atas muka dunia ni. Dengan Musa dibiarkan ni, dia akan merosakkan dunia ni. Sebab tu dia kena matikan segera dia ni. Katanya Fir'aun. Masya Allah, Allah Akbar, dahsyat. Jadi tuan-tuan semua, ni Nabi kita lihat Allah Ta'ala kita betapa benci dan betapa murkanya Fir'aun, marahnya Fir'aun kepada Nabi Musa. Dia kata apa? Kita tengok balik makna dia tadi, biarkan aku bunuh Musa supaya dia boleh seru Tuhan dia.
Biar dia panggil lah Tuhan dia nak panggil. Kenapa Firaun sebut begitu? Kerana terdapat segolongan rakyat Firaun ni, rakyat-rakyat dia ni, ada yang menegah, ada yang menegah memberi cadangan, memberi cadangan yang berani sebut. Ayat ke depan dah kita akan baca ayat depan sikit. Ada yang duk ada perut pedang ni, rakyat dia ni, rakyat ni bukan ada raja, bawah dia semua rakyat. Dan ada bawah apa ni, rakyat Firaun ni, rakyat-rakyat dia ni, ada yang beriman dengan Nabi Musa, ada yang beriman. Jadi ada yang orang panggil cegah dengan hati, ada yang tak mampu, nak luah je, tak berani. Lebih-lebih tunjuk keimanan kepada Nabi Musa, beriman pada Allah Ta'ala, takut nyawa melayang, takut kena bunuh, duk senyap gitu. Ada yang berani, ada yang berani. Jadi kita akan lihat siapa dia yang berani sebut kepada Firaun. Kita akan lihat siapa dia. Jadi apa ni Firaun ni? Firaun ni dia tekad. Dia tekad. Ada kaum dia yang berani kata, jangan bunuh tuanku, jangan bunuh musuh. Hok berani royak, tapi royak dengan cara kita panggil tak berapa, tak perasa. Ada bagi nasihat kepada kepada Firaun, tuanku nak bunuh Musa, kalau boleh tak payah bunuh dia, kerana dia ni hanya tukar sihir yang tamada saja. Tamada lah, cahaya je, tukar sihir cahaya je, tak sebunuhan dia. Sebab dia pun tak boleh nak mengalah ke tukar-tukar sihir yang hebat-hebat dan yang berada di bawah naungan tuanku. Kalau tuanku bunuh juga Musa ni, nanti orang ramai akan tuduh tuanku ni dengan tukar sihir cahaya buat kira jatuh martabat tuanku. Tuanku tak salah ya. Nanti orang akan memandang tuanku ni alah lah, dengan budak-budak lagu ni buat kira. Jadi dia pun jadi bila dapat orang panggil ada cadangan-cadangan yang sebegini, maka dia pun jadi mikir. Jadi mikir. Jadi akhir sekali bila dia duk fikir, dia tangguh dulu nak bunuh. Dia tangguh dulu. Lama bila dia tangguh, dia duk dengar pendapat kata jangan bunuh lagi, hak ni dapat pendapat gini. Maka dia pun orang panggil dia tangguh. Bila dia duk tangguh lama, akhir sekali dia luah. Sebab dia tengok Nabi Musa ni memang tak patut sampai. Masih lagi berdakwah. Maka dia pun sebut, dia sebut yang kita lihat ayatnya, inni akhafu, sesungguhnya aku takut. Bila dibiarkan Musa ni lok lagu tu menyebabkan rasa takut. Inni akhaf, aku takut. Sebenarnya dia ada kebimbangan. Dia takut kecenderungan rakyat-rakyat dia ni ke arah Nabi Musa, beriman pada Allah Ta'ala dan Nabi Musa. Dia takut makin kehoram. Jadi sebab itulah dia sebut inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhhira fil ardil fasad. Tetapi dalam ramai-ramai ni adalah ramai-ramai ni hok dia duduk bimbang, tiba-tibanya wa qala rajulun, di situ tiba-tibanya ada seorang lelaki.
Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imana. Ini tidak orang lain ni. Dia tidak orang lain. Dia ni merupakan dia panggil Fir'aun lantik dia ni sebagai raja muda. Raja muda, dan dia ni jaga, dia panggil ketua kepada pasukan polis. Pasukan polis. Dia yang jaga. Dia ni sebut ni, dia ni ahli Fir'aun. Ahli makna ahli keluarga Fir'aun. Kali itu ada ulama kata dia ni merupakan sepupu, sepupu kepada Fir'aun. Ni hak sebut ni, Allah Ta'ala dedahkan dalam ayat ni. Allah Ta'ala sebut, wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun, telah berkata oleh seorang lelaki yang mana dia ni mukmin, dia beriman, orang beriman dia ni, min ali Fir'aun, daripada ahli keluarga Fir'aun, yaktumu imanahu, dia sembunyikan keimanan dia. Fir'aun tak tahu dia beriman dengan Nabi Musa. Fir'aun tak tahu, dia sembunyikan. Dia tanya, dia luahkan, dia sebut. Dia sebut apa dia? Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Wahai tuanku nak bunuh seorang lelaki yang sebab dia tu, tuanku nak bunuh dia dengan sebab dia berkata Tuhanku Allah. Jadi dia sebut Rabbi Allah ni, Tuhan aku Allah, tuanku nak bunuh dia dengan sebab tu je. Tak konkret dia bagi. Tak konkret. Main making, tidak orang lain, sepupu. Sepupu ni kalau nak kata kecek, kalau nak kecek tak, kita kata sepadan beradik, muaku itu. Takkan mu nak bunuh orang buahnya setakat sebut Tuhan aku Allah. Salah mana dia? Mana salah dari sudut undang-undang? Salah apa dia? Setakat dia kata sebut Allah Tuhanku. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dan dia sebut, dan sesungguhnya telah datang ia kepada kamu dengan bil bayyinati min rabbikum, dengan bawa dalil-dalil yang jelas daripada Tuhan kamu. Dia bawa dalil-dalil. Dia bukan mari kalau dia sebut Tuhanku Allah, lepas tu dia tak ada dalil. Ni dia bawa dalil, dia berhujah, dia dalil, dengan mukjizat-mukjizat Allah Ta'ala bagi kepada dia. Jadi berani ni, seorang ni berani. Kita lihat nama dia apa dia. Dia ni di antara yang termasuk dalam as-siddiqun. As-siddiqun ni mana yang membenarkan Rasul dan Nabi. Dia membenarkan. Mana yang membenarkan? Wa qad ja'akum bil bayyinat. Dia datang kepada kamu semua, wahai Fir'aun, dengan pengikut-pengikut kamu. Dia bawa dengan bayyinat, dengan keterangan yang jelas, yang nyata. Ini dia panggil orang yang siddiqin ni. Di antara orang yang siddiqin, di antara disebut di dalam ni, dia panggil ada Habibun Najjar min Ali Yasin. Satu Habib An-Najjar, nama dia, gelaran dia Habib An-Najjar, daripada keluarga Yasin. Ada satu keluarga yang nama dia Yasin. Ini keluarga Yasin satu. Wa mu'minu ali Fir'aun. Ni orang yang sebut kepada Fir'aun ni, daripada ahli keluarga Fir'aun ni, sepupu Fir'aun ni. Lepas tu siapa dia? Lepas tu yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq di antara orang yang dikenali sebagai As-Siddiqi. Masya-Allah, hebat. Baik, kita nak tengok makna dia. Makna dia wakana ismul rajuli. Nama yang ni disebut di dalam Hasyiah Sawi, syarah kepada tafsir Jalalain, disebut
namanya adalah Hizqil. Nama dia adalah Hizqil. Hak ni paling kuat. Hizqil haza qaf ya lam. Hizqil. Ni nama dia. Nama lelaki ni. Waqila, dan ada ulama lain sebut nama dia Syam'an. Syam'an. Ada ulama sebut waqila Syam'an. Atas wazan Salman. Atas wazan Salman. Timbangan baca dia adalah Syam'an, ikut perkataan Salman. Makna cara tu dia sebut cara nak baca tadi. Takut kita baca Syam'an, bukan Syam'an, baca dia Syam'an. Ada ulama kata nama Syam'an, ada ulama kata Hizqil. Jadi Hizqil ataupun Syam'an inilah yang berkata ni waqala rajulun, berkata seorang lelaki yang beriman tadi min ali Fir'aun, yaktumu imanahu, dia sembunyikan keimanannya. Berani dia sebut kepada Musa dan pengikut-pengikut Nabi, kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Berani dia sebut. Ini orang di antara orang yang berani. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar berani. Berani Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali berani dah. Sayyidina Ali ni di antara orang yang berani. Tapi Sayyidina Ali kata, aku tidak pernah melihat orang yang paling berani selain daripada Abu Bakar As-Siddiq. Aku tak jumpa lagi orang paling hebat berani, yang lebih berani daripada aku ni adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Jadi tuan-tuan semua, kita kena berhenti dulu. InsyaAllah esok pagi kita akan sambung waqala rajulun mu'min. Wallahu a'lam. Kita tanggung tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.